Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengenalkan diri saya, Syamsul Amri bin Haji Ismail, ataupun yang orang luar agama panggil Syamsul Debat. Bukan Syamsul Jebat, Syamsul Debat. Jadi saya rasa bersyukur sangat kerana pada hari ini dapat bersama-sama dengan semua pendengar-pendengar di Johor. Salam Muafakat Johor. Saya sekarang berada di Johor FM Permata Selatan. Jadi pada kali ini saya akan berkongsi dengan anda tentang kelebihan-kelebihan pada bulan Ramadan. Sebenarnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi makna kata bila sebut tentang puasa, semua faham puasa ni apa. Puasa ni berasal daripada perkataan asyam, kan? Asyam, menahan diri, kan? Daripada makan dan minum. Kita tahu, ya, daripada terbit matahari sampailah terbenam matahari, daripada waktu sahur sampailah berbuka, kan? Jadi ikut time. Jadi bila sebut tentang berbuka tadi, berpuasa tadi, kita cerita tentang macam mana la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bermakna orang yang berpuasa tidak semestinya bertakwa. Mudah-mudahan maknanya kita berpuasa itu akan mendatangkan ketakwaan. Jadi bila sebut tentang kelebihan-kelebihan berpuasa ni, sebenarnya ada banyak. Dan kalau kita tengok sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tentang kejadian langit dan juga permukaan bumi, pertukaran waktu malam dan juga siang, kapal yang berlayar di lautan samudera membawa barang-barang berfaedah kepada umat manusia, hujan yang Allah telah turunkan daripada tadahan langit, dihidupkannya di bumi, dengan bumi telah mati gersang, berkeliaran di atasnya tiap-tiap melata angin yang menderu, bertiup, dan awan berarak terbentang di antara langit dan bumi. Sesungguhnya segala tersebut itu menjadi bukti akan kekuasaan Allah Ta'ala bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Yang mana menyebutkan tentang kelebihan Allah SWT ni, nak suruh kita ingat balik nikmatnya kita berada di atas muka bumi Allah ni. Sebab bila kita berpuasa barulah kita tahu macam manalah rasa orang tak makan, macam manalah rasa orang yang serba kekurangan. Kita tengok ada saudara-saudara kita tu yang berada di setengah negara yang kebuluran, kelaparan. Sampai ada yang bertanya kepada Mufti Arab Saudi, dia tanya, adakah sah puasa saya dengan tahap saya ini tidak bersahur dan tidak berbuka? Nak tunjukkan makanan pun tak ada. Bayangkan, makanan pun tak ada, sahur tak ada, buka pun tak ada. Jadi dia tanya, adakah sah puasanya? Bayangkan, kita hari ni berlebih-lebih. Tu sebab kalau kita tengok, kalaulah untuk orang berpuasa, ada 3 jenis puasa. Puasa yang pertama namanya puasa umum. Maksud puasa umum ni macam mana? Puasa umum ni dia menahan diri daripada lapar dan dahaga. Itu je. Itu standard budak-budak darjah 1. Standard budak darjah 1. Yalah, dia tahan diri pada makan dan minum. Selain itu tak ada. Tengok TV, tengok. Kan? Tengok TV, cerita yang kau bukan tengoknya, kan? Cerita perang. Macam-macam lah cerita. Saya tak nak sebut lah. Kan? Cerita yang mendedahkan aurat. Cerita-cerita yang berunsurkan maksiat. Kan? Lepas tu pergi pula berjalan-jalan, meliar mata, tengok sana tengok sini. Negatif, bukannya kurang pahala lagi dah. Negatif pahala puasa. Kan? Ke sana kemari, pening kepala. Kan? Jadi maknanya dia tu pertama, tahap tu puasa umum. Puasa yang kedua namanya puasa khusus. Puasa khusus ni dia menahan diri pada lapar dan dahaga, dan juga daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu standard yang kedua. Makna dia tahan diri makan dan minum, dan dia tak buat benda-benda boleh batalkan puasa. Jadi maknanya setakat itu je lah. Tetapi yang paling bagus sekali puasa khususul khusus. Apa maksud puasa khususul khusus? Maksud puasa khususul khusus adalah menahan diri pada lapar dan dahaga, tak buat perkara yang membatalkan puasa, dan tak buat juga perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Jadi kadang-kadang kita
Tak niat pun nak kurangkan pahala puasa. Kan, kita keluar je rumah petang, kalau kita bekerja kan pukul 4.30 kan dah mula. Bazar Ramadan mana nak pergi hari ni? Pergilah kat bazar Ramadan kan, mata dah liar, macam-macam benda tengok. Nak pula dekat bazar Ramadan, bukan semua orang yang keluar tutup aurat. Ya Allah, mula-mula tengok peha ayam, depan tu sikit tengok peha orang. Mula nengok dada ayam, lepas tu dah sambunglah sendiri kan. Jadi makna kita nampak mata kita tu menyebabkan pahala makin kurang. Tu sebabnya kalau kadang-kadang kita lagi kuat. Kalau ikut Nabi lah, lagi lepas asar tu lagi kuat Nabi beribadah. Sebab Nabi tak nak membuang masa di bulan Ramadan. Beribadah banyak-banyak. Sebab pahala yang kita kumpulkan waktu beribadah semasa kita sedang berpuasa memang tinggi pahalanya. Dinilai oleh Allah SWT dengan pahala yang cukup besar. Kan? Jadi lepas asar. Masalahnya orang kita, terutama dia lelaki. Saya tak cakap perempuan, orang lelaki. Lepas asar mulalah, malam ni nak buka apa? Kat mana nak cari juhadah? Kan? Saya tak tegur orang perempuan, sebab perempuan bukan lepas asar. Lepas sahur dia dah fikir, malam kan nak buka apa? Itu lagi dahsyat. Itu sebab saya cakap ni, gurau je. Tapi maknanya kita concentrate, fokus untuk ibadah. Sebab apa disebut bulan puasa ni, kita mengawal nafsu kita. Kita mengawal nafsu kita daripada membuat perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Kenapa dengan puasa? Kenapa tak kurangkan nak kawal nafsu tu? Disebut hawa dan nafsu tu, kenapa tak sebut dengan kawal ajalah, tak payahlah puasa-puasa? Rupa-rupanya ada kisah. Iaitu nafsu ni rupa-rupanya juga adalah makhluk Allah. Nafsu. Pernah ditanya, waktu penciptaan nafsu tu, Allah Ta'ala tanya pada nafsu. Wahai nafsu, dia tanya nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka nafsu jawab, aku, engkau. Sombong nafsu ni. Kemudian dimasukkan nafsu ni ke dalam tempat yang panas berapi selama 100 tahun. Lepas 100 tahun keluarlah nafsu ni. Allah Ta'ala tanya sekali lagi, engkau siapa, aku siapa? Nafsu jawab apa? Aku, engkau. Maka lepas tu Allah Ta'ala masukkan pula nafsu ni ke dalam tempat yang beku. Masuk dalam tempat yang beku ni, ditanya balik, wahai nafsu, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, engkau. Sombong nafsu ni nak ceritakan. Akhirnya apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala letakkan nafsu ni di satu tempat yang mana dia tidak diberi makan. Dilaparkan selama 100 tahun. Lepas 100 tahun, barulah ditanya balik, siapa aku, siapa engkau? Barulah nafsu jawab, aku nafsu dan kau Tuhanku. Nak tunjukkan apa? Nafsu ini kalah dengan lapar. Itu sebab kita kena puasa. Maka antara fadilat kelebihan-kelebihan Ramadan, maka disebut di dalam satu ayat, bagaimanakah umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak diberi pada umat yang lain. Apa dia? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Wangi. Nampak tak? Mulut kita yang busuk tu waktu puasa ada bau. Dia bukan busuk sangat, dia ada bau semacam, kan? Tapi janganlah sesaja kita lepaskan hengap kita tu, napas kita kat orang, yang tu kan, jangan. Tapi maksud dia, bau yang semacam dia sebenarnya di sisi Allah adalah bau yang paling wangi. Satu hari nanti lebih wangi daripada bau haruman kasturi. Itu pertama. Itu sebab jangan sesaja gosok gigi. Kadang orang kita ni kan bulan puasa lah beria. Gosok gigi siap ada perisa ubat gigi tu. Perisa cendol, perisa keripap, perisa kari, melampau ubat gigi macam tu kan. Jadi janganlah kan. Sedangkan gosok gigi awal. Maknanya masa subuh tu, sebelum subuh gosok gigi, bersihkan apa yang kita makan tadi. Lepas tu tahan mulut. Bau semacam kan, malam kan lepas berbuka kan gosok lagi gigi balik semula. Yang kedua, malaikat sentiasa beristighfar kepada orang yang berpuasa sehinggalah mereka berbuka. Bayangkan malaikat diistighfar. Istighfar ni mohon keampunan kepada Allah. Makna malaikat istighfar untuk kita. Daripada mula berpuasa sampailah waktu berbuka. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menghiaskan syurganya setiap hari dan berkata, hamba-hambaku hampir dikenakan bebanan dan mereka menjadi penghunimu. Maknanya balasan ganjaran kepada kita adalah syurga. Yang keempat, dibelenggu syaitan-syaitan yang ganas dan tidak dilepaskan sebagaimana dibiarkan pada bulan selain Ramadan. Syaitan dan iblis semua akan diikat, akan dibelenggu. Dia tak ada nak kacau kita. Jadi maknanya kok jahatlah bulan puasa kan? Masih lagi jahat, makna bukan salah syaitan tu. Maknanya dia berkawan dengan syaitan tu.
Kan? Jaga. Dan juga yang kelima, diampunkan untuk mereka pada akhir malam. Sahabat bertanya, Rasulullah, adakah itu malam qadar? Jawab Nabi, tidak. Orang yang beramal diberikan ganjaran apabila selesai amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya, kita nak ceritakan sekarang ni, beribadahlah banyak-banyak pada bulan Ramadan. Sebab terlalu banyak kelebihan-kelebihan. Dan Ramadan ini sebenarnya kita tahu adalah merupakan, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi, sesungguhnya Ramadan ini adalah merupakan penghulu kepada segala bulan. Dalam Quran digambarkan sebagai bulan Ramadan diturunkan di Quran sebagai petunjuk kepada umat manusia dan penerang tentang petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Apabila kamu melihat anak bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Kan kadang-kadang orang kita ni bila dengar je pengumuman, maka ini diumumkan tarikh puasa 1 Ramadan jatuh pada sebut sedih lah dah puasa dah. Sedangkan sahabat kan, dia punya rasa kan, glamour je bulan puasa tu melebihi bulan-bulan lain. Sebab penghulu segala bulan. Bila sebut tentang persediaan orang Arab ni kan, orang Arab belum, bayangkan, masa belum puasa pun lagi. Masuk je Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Masuk Rejab, Syaban, Ramadan. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Ya Allah, riangnya. Tak sabar nak Ramadan. Macam tu lah kiranya. Tapi orang kita lain. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh daripada orang Arab. Itu lagi hebat lah kan. Jadi makna kata, kita ni jangan, kalau boleh jadilah macam orang Arab kan. Maksudnya dari segi kebaikannya kita berazam betul. Berazam betul nak menerima, nak menyambut bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni terkumpul segala macam pengiktirafan, segala macam pengampunan, segala macam pahala yang besar-besar Allah Ta'ala berikan kepada kita pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadr, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu saya akan sentuh nanti. Bulan Ramadan ni juga adalah merupakan bulan pengampunan. Sebenarnya kalau kita tengok salat 5 waktu hari Jumaat hingga Jumaat berikutnya, bulan Ramadan hingga Ramadan tahun berikutnya adalah tidak terpelihara dari dosa. Oleh itu, sebaik manusia melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Kemudian dalam satu lagi hadis, tiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik orang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi jadikan bulan Ramadan ini sebagai satu asas untuk kita bersama-sama meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bulan ini adalah merupakan, bulan Ramadan ini merupakan bulan kita untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Sifat pemurah itu berkali ganda pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, suka dengan sifat pemurah, suka budi pekerti yang tinggi dan benci akhlak yang keji. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan bulan puasa ni adalah masanya kita nak buat benda-benda baik. Benda baik macam-macam lah. Kita boleh sedekah, tolong anak-anak yatim. Tapi jangan salah faham kadang-kadang orang kita ni ditunggu nak sedekah ni beria pada bulan puasa. Anak-anak yatim pun bulan puasa. Sampai kan ada seorang pengetua di rumah anak-anak yatim tu, saya jumpa dulu. Dia siap beritahu bahawa dia pesan pada anak-anak yatim tu, dia kata, anak-anak semua beringat ya, dapat duit simpan baju-baju ni, gosok elok-elok, sebab bulan ni lah orang paling ingat korang semua. Itu kata-kata dia lah. Jadi bila dengar, ya tak ya juga, kadang orang kita ni tunggu bulan puasa. Sedangkan bulan-bulan lain pun boleh, cuma bulan puasa tu kita tambahkan lagi, sebab bulan puasa ni adalah bulan kita berbuat kebaikan. Beri sedekah banyak-banyak, sedekah pada masjid, sedekah pada fakir miskin, ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim kita bantu. Anak-anak yatim ni adalah antara golongan yang Nabi paling sayang. Begitu juga bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan sabar. Kadang-kadang tak dapat kita sabar, walaupun nama kita Sabaruddin bin Sabar, walaupun nama mak kita Sabariah binti Sabar, Sabariah binti Sabri, walaupun anaknya nama Sabirin, Sabran. Kat Johor ni ramai Jawa Sabran namanya kan. Jadi makna kata nama sabar dah tapi tak dapat sabar. Apa hal tu? Jadi bulan puasa ni adalah bulan sabar. Sebut pasal sabar, teringat saya satu kisah bagaimana Nabi Rasulullah SAW pergi menziarah Sayyidina Abu Bakar. Bila ziarah Sayyidina Abu Bakar, dia jumpa, wahai Abu Bakar, dia berbual, cerita. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni datang dengan tak bagi salam, terus dimaki ni Sayyidina Abu Bakar. Bila maki Sayyidina Abu Bakar sabar. Dia pandang Arab Badui tu, kemudian dia buat tak tahu, dia terus sambung berbual dengan Nabi. Nabi tersenyum.
Rupa-rupanya Arab Badui tu tak berhenti. Dia sambung lagi. Dia timainya macam-macam di balonnya. Tung tang. Sekali lagi Saidina Abu Bakar sabar. Dia pandang, dia buat tak tahu. Dia sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum sekali lagi. Tapi masuk kali ketiga, bila Arab Badui tu sambung lagi, dia maki Saidina Abu Bakar tak tahan. Saidina Abu Bakar bangun, dia balas balik makian tu. Segala binatang yang ada dalam kebun ni semua disebutnya. Daripada kambing sampai unta, semua sebut. Bila dia maki balik, masa tu Nabi tu bingkas bangun, tinggalkan Saidina Abu Bakar, meninggalkan tempat itu tanpa memberi salam. Nabi kita ni bila marah, kan, salah satu tanda Nabi marah tu dia, Nabi bangun, Nabi tak bagi salam. Kalau orang kita lah tak bagi salam, bangun tu normal. Ini dia tak bagi salam, maknanya memang Nabi marah. Kita kalau orang bangun macam tu, kita tak anggap marah lagi. Dah kena tampar sampai bergegar otak, baru tahu marah betul ni. Tapi Nabi kita tu level dia. Maka Saidina Abu Bakar terus kejar. Tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa salah aku ya Rasulullah? Kenapa kau marah aku ya Rasulullah?" Maka Nabi jawab, "Sebenarnya waktu engkau dimaki oleh orang Arab Badui tadi, kau bersabar, maka aku tersenyum. Sebab apa? Kerana aku terlihat seramai-ramainya malaikat, semuanya berada di keliling kau, semua mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi apabila kali kedua kau bersabar lagi, tambah ramai malaikat datang, semua mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi apabila kali ketiga kau balas balik makian dan cacian Arab Badui itu, malaikat tadi semuanya menghina engkau dan mereka langsung meninggalkan kau, dan tempat-tempat malaikat tadi diganti dengan syaitan yang terus-terusan menghasut kau agar terus membalas kata-kata kesat itu tadi." Makna kata nak tunjuk bila kita sabar, malaikat sentiasa mendoakan kita. Bersabarlah banyak-banyak. Di dalam surah Al-Imran ayat 200, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dalam mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Saling bersabarlah kamu di dalam menghadapi musuh. Berjagalah di perbatasan negerimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan." Satu lagi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 yang bermaksud, "Berilah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami bagi Allah miliknya, dan sesungguhnya kepadanya lah kami dikembalikan. Untuk mereka itu selawat dan kerahmatan dari Tuhan mereka, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk." Maknanya sabar banyak-banyak. Jangan kita ikutkan hawa dan nafsu marah kita. Sabar ni sebenarnya ada 3 bahagian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Maknanya sabar kita dalam beribadah. Sabar kita. Tarawih tu janganlah malam pertama je rajin. Malam pertama memang ramai belia. Masuk je malam ke-10, tak kala lagu raya sudah dikumandangkan. Belia dah hilang, tinggal beliau aja. Tu. Beliau ni siapa tahu? Beliau yang sujud berirama. Sujud berbunyi lutut ni. Prap, tap sampai ujung. Kan? Jadi makna kata kita kena sabar dalam ketaatan kita beribadah. Sabar banyak-banyak. Ya Allah, hai penatnya aku lapar, tak apa, ibadah lagi. Semua yang sunat lipat gandakan lagi. Kan? Yang mana sabar yang bahagian kedua pula adalah sabar daripada melakukan maksiat. Jangan kita buat maksiat, iaitu menahan diri dari terjerumus ke lembah maksiat yang merupakan tingkatan sabar yang tinggi. Ini kerana ia dilakukan semata-mata ingin menjunjung perintah Allah Ta'ala dengan ketundukan kepada ajaran Allah dan kesabaran menahan anggotanya daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Oleh itu kita memerlukan kesabaran di bulan Ramadan untuk tahan kemarahan kita kepada sesiapa yang menyakiti kita. Sebagaimana satu hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, siapa menahan kemarahan sedangkan dia mampu melaksanakannya, Allah akan memanggilnya di khalayak ramai dengan dia memilih antara bidadari-bidadari syurga yang terbaik dan mengahwininya dengan mengikut apa yang dia ingini. Mana Allah Ta'ala bagi ganjaran bidadari di syurga. Ya Allah, sabarlah banyak-banyak, terutamanya pada bulan Ramadan. Tadi yang pertama, saya beritahu tadi, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, ibadah kita. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Dan yang ketiga, bersabarlah kita di dalam menghadapi segala musibah. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kita bersedih kerana Allah bersama-sama dengan kita. Sebagaimana dalam satu hadis bermaksud, manusia yang paling teruk menerima bala ialah para nabi. Kemudian yang seumpama dengan mereka, kemudian yang seumpama dengan mereka. Makna nabi ini hadis riwayat Ahmad. Nabi banyak dugaan.
Kemudian orang yang beriman pun ramai juga dapat dugaan. Dan kita kalau dapat dugaan, kalau boleh sabar macam Nabi, maka insya-Allah kita akan dapat ganjaran sebagaimana para Nabi pun dapat. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang bila kita sabar ni kan, kita tak tahu. Pasal tak bila kita marah, kita ikut hawa nafsu, kita marah. Lepas tu malam kita menung balik. Kenapalah aku marah sampai macam tu sekali? Kan? Nampak tak? Jadi ingat tu. Jadi sabar ni ada 3. Pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, iaitu dari segi ibadah. Kedua, bersabar daripada segi kita sabar dari segi kita ni menahan diri pada maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, menahan diri daripada musibah. Apa juga ujian kepada kita terima dengan tenang dan sabar, dan meyakini adalah hikmah tu, adalah benda baik yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Kemudian seterusnya, bulan ini adalah bulan syukur. Bulan syukur sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 34, dan jika sekiranya kamu mengira membilang nikmat Allah, maka tidak terkira nikmatnya. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi kufur. Mana nikmat Allah tak terkira banyaknya. Bayangkanlah nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita punya besar. Cuma kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Cuba tengok balik diri kita. Contoh, malam tadi sebelum tidur, berapa ramai antara kita yang berdoa, Ya Allah, kau panjangkanlah umur aku nak hidup lagi esok pagi. Berapa ramai? Saya yakin ramai antara kita tak sempat minta pun. Paling kuat pun dia baca doa tidur. Itunya lah, Allahumma bismika ahya wa amut. Tak sempat minta. Kadang-kadang tak sempat minta sampai bilik bin, tidur terus, hilang. Jaga-jaga dah pagi. Dah pagi kan, berapa ramai yang bangun pagi syukur, Ya Allah, aku tak minta pun aku hidup lagi pagi ni. Nak tunjukkan kita kena syukur. Syukur. Bila kata syukur kan, sentiasa tengok orang yang lebih kurang daripada kita. Jangan tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Dan satu hadis Nabi kata, banyakkanlah melihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Kerana bila tengok yang di bawah, kita akan mensyukuri nikmat yang kita ada, walaupun sekecil-kecil nikmat. Contohnya, saya dulu pernah naik kapal terbang. Naik kapal terbang kan. Lepas tu orang sebelah tu boleh cakap, kecil kapal terbang ni. Ya Allah, tak syukur dia. Syukurlah kita dapat naik kapal terbang. Masa tu saya pergi Kelantan, 1 jam dah sampai Kelantan, Kota Baru kan. Sebab apa kena syukur? Orang tu naik bas 9 jam baru sampai Kelantan. Nak pula pergi Johor pergi Kelantan, lagilah 10 jam. Ya Allah, lamanya. Bersapang kat dalam bas tu kan. Iya, 10 jam. Bayangkan naik bas. Ya Allah, nak nyampai ke Kelantan, Allah, bilalah sampainya. Orang yang naik bas pula syukur naik bas. Sebab apa? Sebab naik bas dia boleh tidur. Cuba tinjau kat tingkap tu, nampak orang naik kereta. Ya Allah, naik kereta tak boleh tidur. Tak tanya orang lelaki yang bawa kereta. Jangan tanya orang perempuan duduk sebelah dia. Itu tak adalah, tu memang tidur kan. Orang yang naik kereta pula, yang naik kereta syukur naik kereta sebab dapat berteduh pada hujan dan panas. Orang naik motor kuyup kalau hujan. Bila berhenti dekat R&R tu kan, tengok budak-budak motor berhenti balik malam-malam raya tu kadang, Allah, terbaring dia kat wakaf tu, kat pondok tu. Bukan sakit pinggang dah tak ada. Macam tu lah analogi punya sakit pinggang dia. Orang yang naik motor pula syukur naik motor sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal syukur naik basikal sebab tu naik basikal belum pernah lagi roblok polis tahan dia. Tak ada. Lagi satu orang naik basikal syukur naik basikal sebab orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur aku jalan kaki sebab maknanya aku masih boleh berjalan. Orang tu dah tak boleh jalan. Orang tu dah terbaring. Orang yang terbaring syukur sebab dia masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati tak ada syukur, dah habis. Dah habis, tak ada syukur lagi dah. Mana ada syukur lah, dah mati kan. Tak ada, dah habis dah. Mana ada syukur. Tu sebabnya selalu saya cakap, ingat kata-kata saya ni, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu muda-muda meninggal dah. Dalam tidur meninggal. Ada satu kes di Singapura. Seorang pemuda berbangsa Cina lah. Pukul 7 tu dia balik rumah. Mak dia ajak makan. Dia kata nantilah nak tidur sekejap. Dia tidur sudahnya lama tidur. Jadi mak ni kata, lah penat sangat agaknya. Bila pergi masuk bilik dalam pukul 11 malam, nak tengok tinjau anak dalam bilik. Rupanya anak je dah terkujur dah.
dah meninggal dunia. Bila doktor semak, siasat, tengok pada nadi dia apa semua tu, maka doktor sahkan jangka masa kematian dia dalam sejam. Makna pukul 11 masuk, makna pukul 10 malam. Tak ada signal, tak ada apa. Nampak tadi dia nak tidur sekejap, rupanya dia tidur selama-lamanya. Maknanya tak kira masa. Ada orang tu meninggal dalam tengah naik kereta, tiba-tiba tak macam mana. Bukannya dia bawa kereta laju pun, tapi orang lain yang laju, orang lain langgar dia. Begitu juga kadang-kadang tengah naik basikal pun tiba-tiba dia langgar kat orang. Mana kita tahu. Kadang-kadang kita naik motor pun, kita tak langgar orang. Kita tak langgar orang. Orang langgar kita. Kita tengah relax, layan blues, naik motor tu kan. Sambil-sambil nak menghafal ayat nak tarawih malam ni. Oh, tiba dah gelap. Jaga-jaga kat hospital. Hidup lagi, syukur. Kan? Ada orang tu lagi lah, tengah jalan-jalan, bom, jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Dia jatuh dalam lubang tu, orang ingat dia mati dah, ni mesti mati. Rupa-rupa bila tarik pakai tali, tarik, sampai atas. Dia tak mati, dia pengsan aja. Ya Allah. Bila dia terjaga, orang tegur dia, bang handal. Kenapa? Dia baru sedar. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam gila tadi bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Tu peranjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Dia mati sebab dia jatuh. Betul. Itu sebabnya kan. Jadi makna kata kita tengok tadi, makna bulan ni adalah bulan kesyukuran. Dan bila kita bersyukur dengan bulan puasa ini, dia merupakan puasa ni adalah sebahagian daripada rukun Islam. Apa maksud rukun Islam? Senang ajalah, saya bagi analogi paling senang Bila kita cerita macam rukun, kita pergi haji, pergi umrah. Kalau tak cukup syarat, kita kena bayar dam tau. Tapi kalau tak cukup rukun, batal ibadah kita. Jadi kalau kita rukun Islam kita, rukun Islam satu kita tak buat, terbatal Islam kita. Amin. Ni cakap terang ni. Straightforward saya cakap. Itu sebab kadang-kadang orang kita semayang tidak, puasa tidak. Kadang-kadang kalau puasa pun main-main. Tengah hari mulalah mari buka. Dia bukan marab buka lah. Marab buka siapa Tuhan kamu. Dia mari buka. Kat mana kedai nak makan ni. Wasam betul. Kan? Berpuasalah kita. Kan? Kadang-kadang kanak-kanak yang umur 40 tahun pun payah nak puasa. Jangan cerita kanak-kanak umur 4 tahun. Hukum meninggalkan puasa apa? Hukum meninggalkan puasa. Seorang Muslim mestilah meyakini bahawa puasa itu satu ibadah yang wajib. Wajib ni merupakan perintah atau hadis menyuruh orang yang mana orang yang ingkar kefarduannya kepada supaya bertaubat kepada Allah. Makna benda tu benda berat. Benda berat. Akan tetapi jika dia enggan bertaubat, maka menurut jumhur ulama hendaklah dihukum bunuh kerana dia murtad. Amin. Itu kalau ikut hukum lah. Kan? Ini berdasarkan hadis daripada Nabi SAW bersabda, siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia. Betul lah. Cerita rukun Islam tadi. Rukun Islam tak buat. Itu saya setuju sangat tu. Bila ada pejabat-pejabat agama ni tangkap orang tak puasa, bawa naik van jenazah. Setuju? Biar dia sedar sikit yang dia tu boleh mati. Dan boleh mati bila masa. Kan? Itu dia. Ya, kalau kita ingat bahawa dalam puasa ni adalah, falsafah puasa ni adalah kita mengenang orang yang lebih susah daripada kita. Kan? Orang lebih susah. Kita tengok orang ada yang susah. Kita ni senang. Kalau buka puasa, segala macam binatang ada atas meja tu waktu buka puasa. Kan? Pergi bazar Ramadan, semua nak. Kari pap, segala jenis kari pap beli. Masa pergi bazar Ramadan tu, siap strategi tau. 5 orang anak tu. Kau sana, kau sini, kau sini. Jumpa kat sini pukul 5.30. Seorang bawa taufufah, seorang bawa mi, seorang bawa kuih ni. Bila jumpa, banyak. Sampai kat rumah kan. Sampai kat rumah makan. Sudahnya makan sikit-sikit dah tak boleh masuk ni. Tak boleh dah. Besok beli macam tu kat lagi. Ya Allah. Punyalah IQ rendah gila. Kan? Takkanlah tak boleh fikir dah membazir. Membazir saudara siapa? Saudara setan. Setan yang kena ikat. Jadi kau lah wakil setan tu. Sebab setan dah tak ada, kau jadi setan. Beli banyak. Buat apa? Sederhana sudahlah. Beli ayam 5 ekor sudah. Banyak pula. Tak adalah 5 ketul. Bagi keluarga kita seorang sikit kan. Ini segala badak berendah, badak timbul semua beli. Kari pap pusing, kari pap pusar, kari pap tiga segi, kari pap giant, kari pap king kong semua beli. Apa benda makan banyak sangat? Kan? Kita makan sikit-sikit sudah. Nanti kalau makan banyak, cendol pun telan, taufufah telan. Waktu tarawih nanti, waktu rukuk, Allahu Akbar, nak terkeluar. Ya Allahu Akbar.
Kawal. Ada setengah orang, inilah hakikatnya nak semua orang ambil perhatian. Menurut kajian, bulan puasa ni ramainya orang makan banyak lagi teruk daripada bulan tak puasa. Bayangkan. Dia punya selera tajam menikam. Semua nak makan, semua nak rasa. Lepas tu kan, lepas tarawih kan makan lagi. Itu yang bulan puasa badan ni lagi teruk beratnya daripada orang lain. Orang perempuan nak kuruskan badan, inilah masanya. Dia makan berbanyak. Dah lah makan banyak, tak bertanggungjawab dengan badan sendiri. Lepas tu sibuk tanya lelaki, betul ke saya gemuk? Memang kau gemuk. Dah makan banyak. Nak tanya-tanya lagi buat apa? Tahulah kecil hati tu. Kan? Orang lelaki pun dah serba salah. Macam mana nak jawab ni? Bang, betul ke saya gemuk bang? Tak adalah. Ini kategorinya kurang kurus. Macam tu dia kena cakap kan. Macam mana lagi nak cakap kan? Jadi maknanya itulah dia. Jadi makna kata, dari segi bulan Ramadan ni sepatutnya mendisiplinkan kita menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan puasa ini mentarbiahkan kita. Ingat, falsafah puasa adalah menjadikan kita seorang yang beriman dan bertakwa. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Makna ditujukan pada orang beriman. Orang yang tak beriman, dia takkan dengar ayat ni. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kami, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Tersamsul pula. Mudah-mudahan la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi makna kata ini adalah merupakan latihan takwa. Tahu tak apa latihan takwa? Latihan takwa antaranya yang pertama, berpada dengan yang sedikit. Yang kedua, takut kepada Allah. Ketiga, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan yang keempat, membuat persediaan untuk hari kebangkitan. Yang pertama, berpada dengan sedikit. Bulan puasa, jangan berlebih-lebih. Sikit-sikit sudah. Bang nak beli apa ni bang? Makanlah apa yang ada. Wah, macam tu. Macam Nabi lah. Nabi lepas asar, Nabi beribadah. Sampai nak buka puasa, Nabi pun sampai kat dapur. Nabi pun tanya isteri dia, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa pada hari ini? Maka isteri Nabi pun cakap, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dengan air kosong. Alhamdulillah, itulah rezeki kita. Allahumma lakasumna. Balik nanti kan cuba buat macam tu tau. Jangan letak apa-apa pun. Letak buah tamar dengan air kosong je. Suami pun balik. Apakah yang ada pada hari ni? Masak apa? Abang, yang ada cuma buah tamar dan juga air kosong. Kau tengok reaksi laki kau. Kau tengok. Kau tahu tak aku puasa macam mana hari ni? La ilaha illallah. Dia tu. Mulalah marah. Sabar bang, sesungguhnya kita puasa. Puasa tak puasa? Dia tu. Marah dia kan. Tak adalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Berpada dengan sedikit. Tu saya cakap tadi, kadang bulan puasa dia makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Sederhana makan pun tak banyak. Beli sikit sudah. Macam roti john. Sampai 5 papan. Apa hal roti john 5 papan? Itu makan kan apa? Setiang masuk. Rap. La ilaha illallah. Kan? Itu dia. Ingat tu. Yang kedua, yang kedua, takut kepada Allah. Maknanya bulan puasa, orang didik takwa dia takut kepada Allah. Contoh, naik kereta. Naik kereta bawa air kosong ada dekat ni, dekat handbrake ni. Air kosong yang semalam. Air kosong tu. Jadi air kosong tu, kita bawa, kita tahu cermin gelap ni, tak ada siapa nampak. Tapi kita ambil tak air minum. Kalau ambil air tu minum pun tak ada siapa nampak. Tapi kenapa tak ambil? Sebab yakin yang Allah Ta'ala nampak. Itu dia latihan takwa. Maknanya walaupun Allah Ta'ala, walaupun tak ada orang nampak, tetap rasa Allah Ta'ala nampak. Kan? Bila pergi keluar, lepas tu mudah-mudahan kita bertakwa. Lepas puasa kita masih lagi macam tu. Tak beli dia nombor ekor sebab tahu Allah Ta'ala nampak. Tak pergi dia rumah-rumah urut jumpa amoy yang seksi-seksi ni sebab tahu Allah Ta'ala nampak. Tu dia. Itulah latihan takwa yang kedua. Yang ketiga, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Iaitu sahur. Jangan tinggalkan sahur. Nabi kata sesungguhnya makanan sahur ini adalah makanan yang berkat. Dalam hadis Nabi sebut. Jadi sahur jangan tinggal. Kan? Apa masalahnya sahur kan? Kenapa muka selenga? Tahu muka selenga? Muka toya macam nak kena penumbuk tu pagi. Kan? Kejut orang pagi kan kadang. Bang, sahur. Macam kebau baru keluar daripada buku bang. Lepas tu duduk tengok makanan. Allahu Akbar.
Tak larat sangat sahur ni. Sahur tak larat. Makan Allah, lepas tu minum bang. Tu basuh tangan. Oh ya ke, ya Allah, nak minum dah basuh tangan ni. Makan buah tamar. Tapi kena sahur walaupun sikit. Dia jadi macam tu sebab apa? Sebab kita terus makan. Cuba bangun awal, mandi, segarkan badan, gosok gigi semua. Lepas tu waktu sahur tu makan, baru selera, baru betul. Lepas tu tunggu subuh, jangan tidur balik, kan? Lepas tu kadang-kadang kita ni kadang bab sahur ni selalu bergaduh, kan? Ada pandangan kata bila bersahur ni pada waktu yang dia selalu dia gaduh sekali waktu apa tau? Waktu imsak. Dia kata kalau azan ni tak boleh makan dah. Tu. Budak tu tengah ngunyah lada. Rap, Allahu Akbar, berhenti dia tu. Budak tu tercekik lada. Habis bila nak minum ni malam kang minum. La ilaha illallah, merah padam muka budak tu puasa. Jangan sampai macam tu. Kan kalau macam tu dalam keadaan ni, sebab masa waktu subuh ni kita tahu. Waktu subuh tu jam kita lain, jam surau lain, jam masjid lain. Jadi makna cuma kalau kita nampak orang tengah makan, dia tak tahu masa dah habis. Jadi cakap dengan dia, cepat habiskan, habis cepat. Ada minum. Okey dah, niat. Itu jangan cakap dia masa dah habis. Jangan macam tu pula kan. Dia agak-agak kawan tu. Okey? Itu yang ketiga, beramal apa? Begitu yang berbuka. Berbuka jangan main-main. Itu dia beramal apa tu dengan Allah, takut dia kan. Takut kalau Allah Taala marah. Sebab apa? Waktu berbuka tu dia tunggu azan betul. Nanti dulu. Alamak. Dengar je bunyi, kadang-kadang nak, memang betul kita disunatkan untuk mengawalkan waktu berbuka, bukannya berpasar buka. Waktu azan maghrib, azan tu makan. Macam tu, jangan salah faham. Kita disunatkan untuk awal berbuka, jadi jom makan tengah hari. Itu bukan. Jadi makna bila azan dia dah ready dah pegang, menggigil pegang. Dia terdengar dah mic, bunyi mic tung. Dah dengar bunyi mic. Ini dah nak azan ni. Dia pegang dah buah tamar. Sekali zap dia makan. Baru zap makan. Rupanya testing. Rupanya Bilal testing mikrofon aja dia dah telan. Padan muka kau. Cubalah dengar tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Relax tu doa. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya marrahimin walhamdulillahirabbil alamin. Makan itu pun mengawalkan. Masuklah doa tu, samalah tu. Kan? Itu dia. Patuh pada perintah Allah. Dan begitu juga yang keempat tadi, persediaan untuk hari kebangkitan. Tak adalah badan kita paling ringan beribadah bulan puasa lah. Subuh senang nak bangun sebab lepas sahur. Dah tak buat apa, tak minum pagi, pergi surau buat solat sunat duha. Lepas tu tengah hari kang zuhur, semayang zuhur, lepas tu ada masa zikir, mengaji. Lepas asar kan mengaji lagi, tadarus, kan? Lepas maghrib, lepas berbuka kan solat, lepas tu ready pula untuk tarawih. Tu sebab jangan makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak, la ilaha paut menteneng ni 9 cakap. Bantui kambung tu, la ilaha macam mula sawah. Mula nampak sengit muka bumi ni. Dah mulalah kan. Tu yang cakap, bang jom tarawih. Kau jalanlah dulu. Sampai sudah tak jalan, duduk dekat situ kan. Jadi makna kata tu tak kena jaga. Waktu berbuka waktu berbuka ingat, makan berpadalah. Lepas tu persediaan untuk kebangkitan, beramallah banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Mengaji banyak-banyak. Buat pahala buat ibadah sunat banyak-banyak. Kemudian bersedekahlah banyak-banyak, sebab ini adalah bulan yang dimuliakan. Jadi rasanya cukup dah sekat itu. Jadi maknanya bulan Ramadan ni sewajarnya menjadi satu asas untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab kita bulan puasa ni menuju ke arah nak pergi fitrah. Nak menuju kepada hari raya Aidilfitri. Jadi jangan kita terleka. Bulan puasa ni bukan bulan kita berehat-rehat aja, tapi bulannya untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan kita dianggap sebagai manusia yang bertuah. Kerana apa? Nak pula bulan puasa ni ada satu malam, itu malam Lailatul Qadar. Sikit lagi pasal Lailatul Qadar tu, yang mana ada hadis menyatakan bahawa diberikan pada malam-malam yang ganjil. Kejarlah. Tapi paling senang sekali diberi pada 10 malam terakhir. Soalan bocor tu. Beribadahlah 10 malam terakhir. Janganlah tunggu-tunggu. Rasa-rasa malam ni kot, rasa-rasa malam esok. Buat 10 malam. Takkan satu pun tak kena. Betul tak? Jadi beramal. Sebab satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
rebutlah peluang yang ada pada bulan Ramadan ini. Janganlah disia-siakan. Jumpa lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Saya Syamsul Debat. Salam Muhammad Johor daripada Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi Ampunan bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban.